Pada hari ini, saya telah pun menghantar surat peletakan jawatan saya sebagai Ahli Jemaah Menteri kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sejak saya dilantik ke Jemaah Menteri pada Disember 2022, pertama sekali sebagai Menteri NRECC dan kemudian selepas Disember 2023, Menteri NRES, Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Saya telah bekerja dengan cukup rapat dengan Timbalan Menteri dan juga pasukan penjawat awam yang ada di kementerian ini. Kita telah lakukan banyak perkara yang signifikan, sama ada dari aspek pemeliharaan alam sekitar, juga dari aspek perubahan iklim. Sewaktu saya di NRECC, ketika saya bertanggungjawab ke atas air dan elektrik, kita terlibat di dalam penyasaran semula subsidi dan juga Akta Kecekapan dan konservasi tenaga. Namun saya sedar dan maklum bahawa kedudukan saya sebagai anggota Jemaah Menteri tentulah mahu tidak mahu sebahagiannya bersandarkan juga kepada jawatan saya di dalam parti, dan memandangkan keputusan pemilihan parti yang lepas menyaksikan saya tidak dapat mempertahankan kedudukan saya sebagai naib presiden, maka saya merasakan perlu untuk saya melepaskan juga jawatan sebagai Ahli Jemaah Menteri. Ini bukan perkara yang luar biasa. Ia ada dibuat di mana-mana demokrasi Westminster yang lain. Malah di negara kita juga, kita boleh tengok contoh paling dekat ialah Tan Sri Shahriar Samad yang pernah meletakkan jawatan sebagai Jemaah Menteri ketika beliau kalah Ahli Majlis Tertinggi UMNO. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua penjawat awam yang bagi saya telah menunjukkan prestasi yang sangat baik selama mana saya di kementerian ini, dan saya berharap antara perkara yang kita dapat buat daripada we manage to start from scratch dan sekarang berada di peringkat akhir ialah rang undang-undang perubahan iklim negara yang tinggal dibawa ke Jemaah Menteri dan kemudian ke Parlimen untuk disahkan. Jadi saya berharap perkara ini dapat diteruskan dan mereka dapat memberikan komitmen yang sama untuk menteri baru yang akan datang ke kementerian ini. Saya juga ingin merakamkan penghargaan kepada mereka di sektor swasta, juga anggota masyarakat sivil, orang awam yang banyak berurusan dengan saya dan kami di NRES sepanjang tempoh ini. Saya dan pasukan kami di NRES, kita telah cuba mengambil pendekatan yang inklusif untuk merangkum semua pihak di dalam kita membuat keputusan dan juga membuat dasar-dasar yang baru di kementerian ini. Jadi saya akan menumpukan masa saya untuk sebagai Ahli Parlimen Setiawangsa dan akan fokus di kawasan saya dalam masa-masa yang akan datang ini.